Sekejap saya alihkan cahaya. Saya tak buka lampu meja, patutlah tercerah. Ya Allah. Ni baru cerah. Okey lah, boleh lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesi kita je. Bertemu kita lagi di laman Kak Elin. Hari ini saya akan bersembang-sembang sehingga pukul lebih kurang 5.10, 15 minit. Kita akan berhenti. Ya. Assalamualaikum semua. Jemput masuk dulu. Kita tenang-tenang dulu. Terima kasih yang dapat join saya pada pagi ini. Jadi hari ini ialah tarikh hari ini. Kita tengok tarikh hari ini. Hari ini ialah 18 Mac 2026. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dan masih lagi dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala hayat dan nafas untuk bersama-sama. Alhamdulillah Allah masih hidupkan kita di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah juga kerana Allah berikan kita peluang untuk bersama di sini pada hari ini. Jadi pada hari ini seperti biasa saya tidak ada topik-topik untuk disembangkan. Tapi saya rasa ada hari ini perkara yang mungkin Allah cuit sikit hati saya. Allah cuit hati saya untuk berfikir. Alhamdulillah, terima kasih yang baru masuk. Terima kasih yang tap-tap like ya. Jadi sebelum saya memulakan pada hari ini, saya nak jemput, boleh sharekan live saya. Saya akan dalam 5 suku kita berhenti. Sebentar saja. Boleh share agar ramai lagi dapat join kita bersama-sama, bercakap-cakap, sembang-sembang. Kalau anda belum follow saya, boleh follow untuk kita bantu dapat notifikasi. Waalaikumsalam Muslidah Jaya. Terima kasih. Jadi bila kita dah follow, onkan notification. Kita tak tahu kan kita akan bertemu dengan berpisah hanyalah dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. Jemput duduk sekejap. Tenang-tenang dulu yang baru masuk. Kan? Ada ni kalau nampak ada ramai masuk. Terima kasih tau Muslidah Jaya. Tap-tap like. Masuk dulu. Duduk dulu. Nak ajak minum air tak ada lagi ni. Ya Allah, Alhamdulillah. Kan? Apa khabar hari ni? Apa khabar sahabat-sahabat semua? Macam mana rasa sekarang? Jadi hari ni saya nak berkongsi tentang post yang saya tuliskan lah. Saya hadir awal hari ni, Alhamdulillah, nikmat. Ya. Jadi hari ni saya ingin kongsikan sesuatu yang tiba-tibalah terlintas dalam fikiran saya tadi. Sebenarnya semalam saya tidur, saya tak sedar saya tidur pukul berapa. Lepas tu saya tertidur dekat dalam bilik ni lah. Tidur tu kan saya terkejut sekejap. Saya bangun, ya Allah, rasa kenapa macam rasa ringan semacam ni kan. Ya Allah, ringannya rasa. Lepas tu tidur balik, layan lagi tidur. Seronok kan tidur. Dan bila kita tenang, wah, lagilah rasa nak tidur. Lepas tu saya tidur balik. Lepas tu saya kata, semacam je rasa ringan ni. Semacam je rasa ni kan. Tiba-tiba dah takut. Tiba-tiba dah takut. Bukan takut pada makhluk lain, takut pada Allah lah. Kan, apa ni, Allah suruh aku bangun ni. Memanglah sedap ni. Kalau ambil selimut tarik ni sedap ni kan. Ada saya kata, saya bangun. Lepas tu saya pergi bilik air, mandi. Lepas tu sebelum tu saya tulis satu post. Nanti boleh tengok dekat saya punya profil. Saya ada tulis satu post. Saya ambil satu gambar. Duduk atas lantai ni. Saya ambil satu gambar. Saya tulis satu post. Saya tulis je. Tapi sebab saya seperti mana saya kata, saya ni seorang yang berfikir sama ada semasa saya bercakap ataupun semasa saya menulis. Terima kasih Nekza. Alhamdulillah. Jadi masa saya menulis tu, tiba-tiba ada rasa perasaan yang, ya Allah, kenapa aku rasa macam ni kan? Tajuk saya ialah
acceptance, acceptance and forgiveness. Penerimaan dan kemaafan. Waalaikumsalam, Nek Zah. Tiba-tiba Allah angkat satu rasa daripada saya pagi ni. Saya rasa macam, ya Allah, kenapa aku nampak semua orang ni aku sayang, ya Allah. Belum, Nek Zah. Dalam buku 5 suku nanti kita berhenti sahur. Nek Zah dah sahur? Pagi ni bangun awal sikit, dah cukup tidur dah. Alhamdulillah, sangat cukup tidur. Tidur pun tenang. Kan? Yang bagi tenang tu Allah. Yang bagi cukup kita tidur pun Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidur berapa jam, bila Allah bagi rasa tenang, Allah bagi rasa bahagia tu, kita bangun, kita akan rasa ringan. Jadi malam ni, pagi ni saya bangun, saya rasa ringan sangat. Lepas tu lalulah. Alhamdulillah. Baik lepas Alhamdulillah. Ya syukur. Alhamdulillah Mama. Comel. Alhamdulillah. Oh, sama-sama. Lepas tu saya scroll sebelum saya tulis post tu. Lepas tu lalulah. Kan video-video orang-orang yang saya cuba elakkan. Mungkin orang-orang yang saya rasa tersakiti. Tapi tiba-tiba saya rasa macam, ya Allah, kenapa aku tidak marah? Malah aku rasa kasih. Kenapa ringannya hati ni, ya Allah? Aku rasa. Masa itulah saya tulis post tu. Lepas tu saya tulis post, saya ambil gambar. Saya tulis post tu, saya masukkan dekat muka buku. Saya masukkan kat sini. Lepas tu saya pergi mandi, saya solat. Solat tu pun saya solat dengan tenang. Saya kata, ya Allah, kenapa ni? Kenapa ni? Apa yang aku rasa ni? Jadi, dapatlah Alhamdulillah malam ni dapat sembahyang tahajud. Dapat juga bersyukur-syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling pasti, kita ni kan, bila kita ingat kepada Allah tu, kita kena bersyukur sangat rasa. Bila dah berdamai dengan takdir, ringan rasa dia. Alhamdulillah benarnya. Oleh orang baik sebab tu marah. Yelah kan, Allah berikan semuanya. Bila kita marah, kita bersyukur. Bila kita rasa sedih, kita bersyukur. Kita rasa bahagia pun kita bersyukur. Bersyukurlah atas setiap rasa. Bersyukurlah atas setiap rasa. Kerana tidak bayangkan kalau Allah tidak bagikan kita perasaan-perasaan ini. Boleh tak kita belajar? Boleh tak kita belajar apa-apa pun kalau kita tidak melalui ujian? Jika kita langsung tak ada perasaan marah, emosi kita duduk gitu je, kan? Sedangkan kalau kata kita pergi hospital pun, kan dia ada yang tutak jantung tu kan. Bayangkanlah, line tu gitu je, air mati dah tu. Sampai masa dah tu. Terima kasih yang tag like. Sebab tak marah. Terkejut saya Nek Zah. Tapi tak apa, saya ulaskan juga. Kan? Jadi kita ada rasa marah, ada rasa baik, ada rasa bahagia. Semua Allah bagi. Kita bersyukur semua. Waktu kita diberikan rasa marah, waktu kita rasa sedih. Tak ada perasaan kita kena risau, tanda kita sedang masalah. Betul. Dia beza tau. Rasa tenang dengan rasa tak ada apa-apa. Tak apa Nek Zah, ya Allah. Nek Zah ni. Jadi, rasa tenang, rasa yang tak ada perasaan, beza dia. Ada beza. Waalaikumsalam Juraya. Orang kata aku tengah tak ada perasaan ni. Dia kata. Ataupun tiba-tiba kita rasa kosong. Rasa tenang lain. Rasa tenang ni, bila kita lihat sesuatu, kita rasa bahagia. Bahagia yang bagaimana? Rasa tidak terikat. Rasa menerima. Rasa memaafkan. Itu rasa bahagia. Bila kita duduk atas lantai, walaupun keras, rasa selesa. Itu bahagia. Itu tenang. Bila kita makan, walau apa pun kita makan, rasa macam, sedap makanan ni. Betul tak? Rasa sikit je makan, jemput 3-4 suap pun, Alhamdulillah sedapnya, aku dah kenyang. Itu bahagia. Itu tenang. Dan rasa tenang dan bahagia ni, kerana kita kadang kita mencari bahagia. Buat macam-macam nak cari bahagia. Kemana datang bahagia ni? Duduk tepi sungai.
Duduk tepi sungai, duduk tepi tasik kan. Tengok tasik, ya Allah aku nak mencari bahagia ni. Kan? Kadang-kadang kita baca sesuatu, kita beribadah, macam-macam kita buat untuk mencari tenang. Tapi sebenar-benar yang memberi tenang itu adalah Allah. Dan Allah akan memberi ketenangan kepada mereka yang mencari. Bukan melalui apa yang kita cari, tapi kepada mereka yang mencari ketenangan. Jadi bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang nak bertenang. Ya? Menu sahur, saya rasa mungkin lauk semalam, sebab kami ada masak untuk iftar, lauk kari ayam. Jadi kemungkinan kari ayam hari ni panaskan yang semalam saja. Kan? Alhamdulillah. Jadi harapan saya bila saya berkongsi sebegini, kalau anda rasa apa-apa yang memberikan kebaikan daripada apa yang saya cakapkan, Alhamdulillah. Ya. Salam perkenalan yang baru masuk, yang mungkin baru kenal saya, baru pertama kali singgah. Dan terima kasih kepada yang datang lagi. Jika anda sukakan perkongsian saya, bolehlah jemput follow dan juga share live saya. Wah, sempat ya, sempat. Waalaikumsalam, Nurul Fatihah. Maaf ya, saya tak buka ruang untuk kotak sebab nanti saya tak dapat fokus. Terima kasih yang mana mohon untuk naik kotak. Ya. Jadi kita ni pada fasa mana? Pada tahun ni saya berusia 43 tahun. Belum lagi. Bukan 5 suku ni saya tahu. Ni semua dah sahur belum ni? Duduk sini ni. Kalau dah sahur, kalau ada rasa macam nak solat boleh. Solat. Kali saya tak tahu sembahyang tahajud. Tak apa, duduk. Zikir. Cakap subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Duduk bertenang dan fikirkan apa yang aku telah lakukan selama ini. Ya Allah, ampunkan aku. Ya Allah, jika ada aku membuat silap pada mana manusia, sama ada aku sedar ataupun tidak, kau bukanlah hati mereka untuk memaafkan aku. Ya Allah, kau ampunkanlah aku. Ya Allah, ya Allah, kau tenangkan hati aku untuk memaafkan. Ya Allah, andai kata hari ini aku memaafkan dan esok pula aku kembali dengan asa amarah, kau tenangkanlah aku kembali. Ya Allah, minta dengan Tuhan. Kita memang semua nak mengejar malam Lailatul Qadar, tapi sebenarnya setiap malam Allah menanti kita duduk dan bertenang dan menghadap dia dan mengingati dia. Jadi kalau ada peluang ni, kalau dah solat, dah sahur, sebelum subuh nanti, duduk kat tikar semayang sebelum solat subuh. Cuba minta dengan Allah apa yang kita nak minta. Cuba bincang hati ke hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tahu, saya berkongsi pagi ni sebab saya tak boleh nak gambarkan perasaan ni. Terima kasih Capricorn. Lama saya sakit. Lama sangat saya sakit dalam jiwa. Sakit diagnosis lama. Jadi setelah bertahun-tahun rasa berat itu Allah angkat. Ya Allah, saya tak boleh gambarkan perasaan ni. Dan saya berdoa lah agar perasaan ni kekal. Dan saya doakan Allah juga berikan perasaan ini pada kalian semua yang ada pada hari ini, yang tengah dengar. Iaitu perasaan untuk memaafkan dan perasaan menerima. Memang kita akan melalui fasa-fasa yang kita rasa sakit sangat. Sakit sangat diperlakukan oleh manusia. Sakit kata dicurangi. Sakit ditikam dari belakang. Sakit dipersalahkan atas perkara yang kita tidak lakukan. Sakit
kerana tidak dapat mencapai cita-cita yang ingin kita capai. Sakit kerana difitnah. Sakit kerana dilupakan. Sakit kerana ditinggalkan. Sakit. Dan rasa sakit ini ialah antara kita dengan manusia. Lebih mudah kalau sakit kita dengan Tuhan, kita cepat. Sebab kita tak pindah. Kita macam, ya Allah, hujan. Main nak peluk Kak Eileen. Ameh. Terima kasih. Jadi, bila kita dengan manusia ni, kita ada ego. Kita ada ego dalam diri kita. Bila kita rasa orang buat salah kat kita, kita tuntut keadilan. Tidak mengapa. Memang patut kita buat apa yang kita patut buat. Nak buat report ke, nak pergi ambil barang orang ambil ke. Itu adalah tindakan-tindakan. Namun hati kita ini yang paling berat. Kerana benda tu akan kekal dalam fikiran kita. Akan kekal dalam mimpi-mimpi kita. Kita nak makan tak tenang. Duduk tak tenang. Sebab asyik teringat-ingat. Padahal kita dah buat semua. Jadi memaafkan. Yang tindakan kita buat itu part of our duty. Kalau ada orang buat jahat, ada orang buat criminal, ada buat apa-apa, kita buat. But itu adalah untuk sebahagian daripada tuntutan dunia. Memberi pengajaran. Undang-undang. Kan? Ambil hak kita. Betul dah. Tapi ni, yang dalam hati kita ni. Kita kata, macam mana kita nak melupakan? Aku boleh memaafkan, tapi aku tidak boleh melupakan, kita kata. Sebenarnya saat kita berkata begitu, sebenarnya kita tidak benar-benar memaafkan. Untuk mengambil pengajaran boleh, tentunya. Kena tipu, contohlah. Kan? Kawan gini-gini kena tipu. Kita belajar dan kita ambil iktibar. Okey. Sedangkan kita pun kadang-kadang langkah longkang tak reti agak. Jatuh berdebuk kat celah longkang. Ingat aku, langkah longkang sakit, jatuh. Celah longkang sebab aku tak langkah betul-betul kuat. Tak besar. Normal. Tapi ini adalah hati. Saya lebih suka menjauh dari semua itu. Kak Eileen, maafkan boleh untuk melupakan susah. Benar. Kita kan, bila kita menjauh, oleh kerana kita adalah insan-insan yang baik, Allah izinkan kita menjauh. Menjauh adalah satu bentuk perlindungan dalam diri. Perlindungan hati. Boleh buat macam tu, tak ada masalah. Memaafkan. Melupakan. Kita maafkan. Part melupakan tu kita serahkan kepada Allah. Bila Allah izinkan kita lupa rasa sakit tu, kita akan lupa nanti. Okey. Boleh. Waalaikumsalam, belum lagi. 5 suku nanti kita Kak Eileen sahur. Jadi kata lama so kita ada lebih kurang setengah jam lagi. Kita maafkan je dulu. Part melupakan, part menerima tu kita serah pada Allah. Bila sampai saatnya Allah bagi kita terima, sampai saatnya Allah bagi kita tengok muka orang tu pun kita tak rasa marah lah. Bukan kerana kita tak cerdik. Bukan kerana kita rasa dia tak salah. Tapi sebab kita persandaran kita pada Tuhan yang kuat. Dan Allah izinkan kita. Masa tu Kak Eileen sendiri, Kak Eileen cakap betul-betul. Kak Eileen banyak tidak melupakan. Terima kasih Aisyah Rauda. Kak Eileen selama ni banyak tak dapat melupakan. Sekecil-kecil benda Kak Eileen tak dapat melupakan. Kat mulut Kak Eileen kata memaafkan. Tapi hati Kak Eileen tidak memaafkan sebenarnya. Sebab tu Kak Eileen rasa susah sangat hati. Sebab tu malam ni, bila tiba-tiba terdetik, adakah kerana aku tidak melepaskan? Adakah kerana aku tidak menerima sakitnya itu kekal? Namun aku manusia, ya Allah. Aku manusia. Tentunya kadang-kadang aku juga akan terpengaruh dengan syaitan dan nafsu aku sendiri. Betul tak? Sangat lepaskan yang negatif baru kita rasa bahagia, insyaAllah. Betul je. Tapi saya bersyukur apa yang terjadi buatkan saya lebih dekat dengan Allah. Apa yang saya panggil itu kenalan tak betul. Waalaikumsalam. Norizah.
Ismail. Redha. Betul? Kan? Kita serahkan bila hati kita boleh menerima. Kita nak paksa pun susah. Macam mana nak paksa hati? Susah. Tapi kita cuba. Kita cuba. Sebab tu kadang-kadang kita menjauh. Niat kita baik. Yang penting niat kita Allah tahu. Soroklah hati ni macam mana pun. Soroklah hati ni macam mana pun. Tetaplah kita akan rasa, apa nak cakap kita akan rasa perasaan tu akan datang bila sampai waktunya. Kena belajar melepaskan dek. Hati jadi tenang dan redha. Betul. Kita belajar je. Belajar dulu. Cuba dulu. Lepas tu tiba masanya Allah akan bagi. Lambat ataupun cepat. Kan? Waalaikumsalam. Terima kasih Butterfly. Kan? Ada orang akan cakap, mudahnya mengatakan, mudahnya untuk melepaskan. Tak mudah. Tanyalah kakak-kakak ni. Tanyalah orang-orang yang pernah melalui. Susah tak? Sakit tak? Ish, mesti. Alah, ya Allah. Nangis je. Tak apa, nangis. Ya. Waalaikumsalam, Rohani. Untuk seseorang mengatakan melepaskan tenang bukan mudah. Dia cakap pun dia cakap tu dia sedang menenangkan hati dia dan dia pernah melalui juga. Bukan mudah ya Allah. Sakitnya ya Allah. Tapi seperti mana tadi Allah izinkan rasa tu, kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurlah. Itu pun satu benda kita kena syukur. Ada ramai orang, ada ramai insan yang Allah bagikan dia ujian, kesusahan. Ada orang buat dia, tapi dia tak sedar. Itu Allah suruh dia dekat dengan dia, tapi dia tak sedar juga. Makin menjauh juga. Jadi kalau kita, segala apa ujian yang kita lalui, sama ada ujian dengan manusia, ujian dengan apa kita, contohlah parking. Nak parking tak ada parking, bagi tu nak pergi kerja. Jalan-jalan park tepi jatuh kucing. Contoh Okey Nekza, sama-sama terima kasih join Nekza. Yang mana nak beransur-ansur dulu boleh. Yang mana nak bersahur. Ya. InsyaAllah Nekza. Terima kasih selalu doakan Elin. Terima kasih sokong Elin. Terima kasih singgah malam ni. Jadi kita bersama-sama pada pagi ini adalah untuk bersama-sama memaafkan seseorang yang sangat-sangat istimewa dalam hidup kita. Tahu tak siapa? Diri kita. Allah sayang kita dek, sandar di bahunya, betul. Tahu tak? Insan yang paling perlu ada kemaafan sekarang ialah diri kita. Maafkan diri kita sebagaimana kita mahu Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kalau kita kata, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa yang telah aku lakukan, kita juga kena belajar memaafkan segala kesilapan yang kita buat. Kita maafkan diri kita atas kebodohan-kebodohan yang kita lakukan. Lepaskan rasa amarah pada diri itu. Betul, tak mudah melupakan Siti. Kita cuba ya, kita cuba. Kita tunggu sampai saat nanti Allah bagi dia lepas sendiri. Allah akan melihat usaha hambanya. Dan ini benar, bukan sahaja untuk mencari rezeki, tapi untuk segala-galanya. Terima kasih Kak Noriza. Sama bayi ke kakak saya? Amin. Moga Elin selalu sihat, dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Kan? Maafkan diri kita atas segala apa. Katalah hari tu aku terbeli banyak, maafkan dah. Aku maafkan kau. Katalah sebelum ni aku tersilap langkah, aku terbuat perkara-perkara yang tidak elok,
aku maafkan kau diriku. Katalah sebelum ini, aku mengizinkan diriku ini untuk melalui perkara-perkara yang getir. Maafkanlah diriku. Aku maafkan kau diriku. Aku menerima segala apa yang telah kau buat keputusan selama ni. Aku menerima segala akal usaha yang kau lakukan selama ini. Aku menerima siapa diri kau selama ini. Wahai diri, aku terima dan aku maafkan. Waalaikumsalam sahur nur. Ya? Wahai diri, terima kasih. Wahai diri, aku sayang kamu. Wahai diri, tahniah kerana selama ini kita bertahan. Wahai diri, syukur kerana kamu Allah jadikan begitu, maka aku ada pada saat ini sehingga hari ini. Saya nampak kuat di luar tapi saya rapuh dalam hati. Saya nak meluah tapi takut benda lain yang jadi. Sebenarnya menyimpan perasaan dalam hati adalah satu kekuatan juga. Untuk meluahkan juga satu kekuatan. Dua kekuatannya berbeza. Tidak dikata orang yang menyimpan dalam hati itu tidak kuat. Dan tidak juga orang yang meluahkan pada manusia itu tidak kuat. Dua-dua adalah kekuatan. Semalam jadi kenangan, semoga akan datangkan lebih terjaga, betul. Apakah semalam? Apakah hari esok? Apakah saat ini? Cuba kita fikirkan. Kita gerakkan tangan. Lama tak buat macam ni? Alhamdulillah. Nariza. Itulah, lama tak kan? Allah izinkan. Setiap apa yang kita lalui, contohlah, kita berbulan-bulan tak buat. Pada hari ni kita buat sebab Allah izin. Kita syukur. Kita Alhamdulillah. Tiba-tiba pula malam ni kita ada. Kita ada sama-sama kat sini ni. Alhamdulillah. Kebetulan hari tu saya tak ada. Saya ada. Okey, siapa ni dengan saya air mata bersyuran. Ya Allah, nangislah kalau perlu. Mata masa abuk pula. Kalau perlu menangis, menangislah. Kalau perlu gembira, gembiralah. Bersyukur, Alhamdulillah. Walaupun air mata bercucuran. Ucapkan terima kasih kepada diri ini. Hati kita. Tengok cermin. Pagi ni selain pada belik-belik kan tepi mata tu. Senyum. Senyum kat diri sendiri. Bukan praktis senyum untuk orang lain. Senyum untuk diri sendiri. Kuatnya aku, ya Allah. Hebatnya aku sama ni menahan ni. Puji diri tu. Puji. Siapa lagi nak puji? Siapa lagi nak puji diri kita kalau bukan kita? Tak apa. Boleh. Boleh. Kita kena nangis lagi. Jangan nangis. Jangan nangis. Nangislah. Aku ni sekali suruh nangis. Kan. Hai Ariana. Kini cuba nak bahagikan diri sendiri sekadar mampu. Alhamdulillah. Orang pertama yang perlu kita bahagikan diri kita. Kita rasa cuma, tapi sebenarnya itu yang paling utama. Tapi kadang-kadang kita cuba bahagikan diri kita dengan bahagikan orang lain. Pun boleh juga kan? Kadang-kadang kita nampak ada kucing. Miau, miau. Nak makan. Kita pun bagilah makanan sikit. Kita merasa bahagia. Bahagikan diri tu. Kita nampak ada kuih sedap. Ada orang jual kari pok tu nampak sedap je. Kita beli kuih tu. Makan. Bahagikan diri tu. Diri ni siapa? Diri ni milik Tuhan juga. Ada pahala tak bahagikan diri? Mesti. Sebab tu kita tak boleh menyakitkan diri juga. Allah marah. Allah suruh kita jaga diri kita. Tak boleh cederakan diri kita. Jadi kalau kita jaga diri kita, jaga makan kita, bagi diri kita bahagia,
Allah akan bagi pahala. Kan? Betul tak? Jadi buatlah apa yang membahagiakan kita. Kalau kita rasa kita tolong orang, kita bahagia, buat. Kalau kita rasa kita dengan diam, kita bahagia, buat. Hanya kalah dengan air mata. Ya. Tahu tak? Bila kita ada rasa simpati, empati, bila orang bersedih dengan kita, kita rasa cepat memaafkan ke, cepat menerima. Orang sangkakan itu hati yang, orang kata tisu. Hati tisu. Tapi benarnya kan, orang yang cepat memaafkan, orang yang cepat redha, bukan hati tisu. Dia ialah insan yang istimewa. Tengok air mata orang pun kalah. Tengok kucing buat muka kesian pun dia bagikan. Special person. Yang kita belajar, kita belajar. Dan kalau katalah kita tertipu, kita tahu, semua tu tak apa, kita belajar. Itu pelajaran kehidupan yang kita kena lalui. Kena lalui. Allah bagi kita lalui untuk kita belajar. Kan? Jadi, kalau kita insan yang boleh merasai perasaan orang lain, ya Allah, syukur sangat. Maknanya hati kita ni istimewa. Bukan mudah tau. Tak semua orang dapat rasa getar orang lain. Ada orang lain dia tengok air mata pun dia tak rasa. Dia fikir, oh tu air mata tipu. Dia kata. Itu fake. Dia pura-pura. Bila orang tu sedih, itu pun nak sedih. Jadi kalau kita dapat rasa perasaan orang, syukur. Syukuri rasa nikmat yang Allah bagi tu. Tapi kadang-kadang penat lah kan, kita menyerap kan. Orang sedih, kita sedih. Tengok cerita Hindustan, kita nangis. Tengok iklan lalu, iklan raya. Lah sudahlah, jiwa ni. Nangis kan. Syukur. Kitanya hati yang sangat-sangat, bukan fragile. Bukan tisu itu namanya. Selagi kita tidak berputus asa, itu bukan tisu. Itu maksudnya jiwa kita ni sangat indah, boleh merasai perasaan orang lain. Kadang-kadang jiwa ni kosong sangat. Kan iklan raya pun nangis. Jiwa yang kosong. Allah bagi izin kita ada kadang-kadang jauh jiwa kita kosong. Waalaikumsalam, Emma. Mungkin masa tu Allah nak reset hati kita. Macam reset komputer. Terima kasih, Emma. Terima kasih yang mana telah berbagi rezeki. Terima kasih yang tekan butang follow. Terima kasih yang tekan tap-tap like. Terima kasih yang telah share. Terima kasih yang repost. Kadang-kadang separuh gila tengok diri sendiri. Kan? Syukur kita sedar kalau kita rasa kita ada perasaan tu. Betul. Ada orang tak sedar pun. Tadi kita bersyukur. This is what I said. Acceptance and forgiveness. Menerima dan memaafkan. Dan orang yang patut kita terima dan maafkan yang paling utama adalah diri kita. Terima kita. Terimalah kita mungkin separuh gila. Terimalah kalau jiwa kita ni kadang-kadang kosong. Kosong sekosong-kosongnya. Terimalah diri kita yang mungkin tidak cukup buat untuk melawan. Welcome. Terimalah diri kita, fizikal kita, kemampuan kita, usaha kita untuk saat ini. Esok tak boleh fikir lagi, tak sempat lagi nak fikir. Terima kasih tap-tap like. Esok tak nak fikir lagi. Jangankan esok. Beberapa saat lagi pun kita tak tahu. Masa ni sangat menarik, sangat. Kita boleh fikir tak apa 2 saat lagi kita nak buat. Tak tahu. Esok tu ialah berapa? 24 jam. 24 jam tu apa? 24 kali 60 saat. Beribu-ribu saat yang akan datang kita tak tahu lagi. Esok pagi berapa jam, berapa saat lagi tak tahu lagi. It's okay, kita tak tahu lagi. Memang Allah tak bagi izin lagi. Kita dah terfikir dah, normal lah. Sebab kita akan selalu dalam expectation.
Sebab itu cara otak kita berfungsi. Sebab itu kita tak langgar dinding. Kalau kita tak ada rasa apa-apa planning tak, katalah kita Allah tak bagi kita tu fikir pun yang akan datang. Bayangkan jalan-jalan cepuk, jatuh dalam lubang. Tak sempat fikir lubang, jatuh dalam lubang. Kan? Time tusuk sahur, boleh. Waalaikumsalam. Kadang berdoa tak tahu nak ucap apa yang hadir air mata. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau terdetik kita teringat pada dia, itu adalah doa. Saat kita duduk dalam kereta kadang-kadang kan, duduk kat tempat mana-mana, undur diri betul, terima kasih join ya, amin. Nur, okey boleh Nur, terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih yang mana baru sampai. Encik Rahim baru sampai. Yang mana nak beransur dulu boleh. Saya pun ada 14 minit lagi 14 minit lagi kita akan berhenti. Tarik nafas, lepaskan. Allah titipkan nafas kepada kita. Saat pertama kita kan, baby. Saat terakhir kita bernafas nanti, hembusan terakhir itulah yang akan pergi. Jadi kita bersyukur sekarang ni kita boleh bernafas. Kita boleh lakukan macam-macam lagi. Kita boleh tengok video ni, boleh masuk live, boleh scroll, boleh berpuasa, boleh lakukan ibadah. Cuba kuat, cuba sabar, cuba segalanya. Allah akan, bila saat kita mencuba itu, Allah dah catat dah. Memang malaikat catat. Allah dah tahu dah apa yang di hadapan dan di belakang kita. Kita tahu ni makhluk aku ni. Ni kan, manusia ni kan. Aku uji dia macam-macam ni. Tak ada weh lah, itu akak cakap. Aku uji dia macam-macam. Dan dia terus mencuba. Kadang-kadang dia terduduk atas kerusi. Tapi hati dia berfikir, bagaimana aku nak buat ni? Bagaimana aku nak hadapi ni? Itu pun satu usaha. Yang kita masak, kita kerja, kita berniaga, itu semua usaha yang kita nampak untuk hidup kan. Tapi usaha kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan, usaha kita untuk memperbaiki diri kita ni banyak berlaku dalam fikiran kita je. Jadi kita tambahkan ilmu kita. Ada masa baca buku, tak boleh baca buku, dengar. Saya dengar sambil makan, sambil terima kasih sama-sama. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih juga hadir dalam hidup akak. Fatihah. Tambahkan ilmu. Duduk saja-saja kalau tengok ada video yang menarik. Tak semestinya ceramah. Benda-benda yang boleh buat hati kita rasa bahagia, rasa okey. Boleh kita tambah ilmu kita. Buat. Tonton. Tak ada masalah. Don't be too strict to yourself. Hai Wadia Safi. Terima kasih join pagi ni. Kita selalu bersabar dengan orang lain. Kita kena bersabar juga dengan diri kita ni. Boleh? Kita selalu maafkan orang lain. Tolong maafkan diri kita. Boleh? Kita selalu nak menerima orang lain. Cuba ni, tenang semua ni. Cuma boleh tak? Sekarang kita cuba terima diri kita dengan segala kekurangan kita. Boleh? Kita selalu puji tengok orang lain ada kelebihan itu, kelebihan ini. Sekarang puji diri kita. Ya Allah, kuatnya aku ni. Ya Allah, hebatnya aku ini. Kau berikan aku kehebatan, kekuatan ini. Ya Allah, terima kasih. Tak salah pun. Saya kehilangan segala-galanya. Saya hanya ada diri saya. Kita masih ada diri kita. Kan? Sayang diri, peluk diri. Peluk diri ni. Peluk. Saya kadang-kadang, saya suka buat macam ni tau. Saya kan, kadang-kadang saya buat macam ni. Saya bila saya stres kan, saya pegang bahu saya sebelah kanan. Saya pegang bahu saya sebelah kiri. Saya buat macam tu. Kan? Nak tunggu orang peluk. Kadang-kadang kita tak ada masa orang nak peluk. Orang tak tahu kita nak peluk. Kadang-kadang tak selesa pun orang peluk. Jadi kita peluk diri kita sendiri. Boleh.
peluk diri sendiri, senyum, tenang. Ya Allah, ampunkanlah aku. Wahai diri, aku maafkan kamu. Aku ada untuk kamu, ya Allah. Aku ada untuk kamu, wahai diriku. Ya Allah, janganlah kau tinggalkan aku sendirian. Walaupun beberapa masa pun kau jangan tinggalkan aku, ya Allah. Kita nak sentiasa Tuhan ada pada kita. Kadang kita manusia ni kita cepat kadang-kadang lupa buat aktiviti, sibuk dengan hidup. Kita kadang lupa kan. Sedetik, kadang-kadang 10 saat lupa. Kadang setengah jam lupa. Lupa pada Allah. Tapi kita tentunya tak nak inginkan Allah lupa kita. Walaupun sesaat pun kita tak nak. Tak nak 0.01 saat pun jangan. Janganlah sekali-kali Allah lupakan kita. Betul lupa. Tak. Allah tidak akan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Hebat. Kan? Tidak akan sesekali Allah melupakan. Tapi kita tak minta. Allah bagi rezeki tapi kita tak minta. Kita kena manja dengan Allah ni. Manja. Minta, ya Allah, mari tak hari ni kau mudahkan urusan aku, ya Allah. Sebenarnya Allah memang akan mudahkan urusan kita. Tapi kita minta lagi. Allah suka hambanya merendah diri. Allah suka kalau kita meminta dengannya. Ya Allah, aku nak bahagia hari ni, ya Allah, boleh? Ya Allah, boleh tak kalau aku nak kawan? Ya Allah, boleh tak kalau hari ni aku nak makan sedap-sedap? Minta je. Kalau Allah izinkan, Allah kata sesuai, ya dah, hamba ku minta ni. Kan? Ya Allah, hari ni aku nak damai, ya Allah. Hari ni aku nak memaafkan, ya Allah. Boleh tak? Dia kata, Kak Lin, boleh tak saya nak minta dengan Allah, saya nak minta kereta sport? Minta, boleh. Allah tak bagi hari ni, Allah bagi esok lusa. Kalau Allah tak bagi-bagi tu, maknanya tak sesuai lah kereta sport tu dengan kita. Takutlah nak sport rim baru untuk kereta. Katalah saya teringin nak beli sofa. Ya Allah, aku teringin nak beli sofa tu. Mak teringin sofa panjang tu. Contoh. Minta je. Kena manja sikit. Kena sayang. Sebab kita tahu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersangka baik dengan Allah atas setiap apa yang kita lalui, yang kita lakukan. Lagi kita ada lebih kurang 2:05, 7 minit lagi. Okey, kita konklusi dah 7 minit dah ni. Okey, akhir kata untuk kita kata kesimpulan daripada sembang-sembang nak cakap-cakap kita pagi ni ialah acceptance and forgiveness. Belajar dan berusahalah untuk menerima dan memaafkan. Tentunya tidak mudah. Sangat sukar. Tentunya mengambil masa. Tentunya memerlukan usaha. Tentunya membuatkan kita rasa kadang-kadang gundah gulana. Namun, apabila kita cuba melakukan, Allah akan hadiahkan bila tiba masanya nanti. Saat Allah kurniakan kita ketenangan hati dan kedamaian hati itu, walaupun setengah jam, walaupun sedikit masa waktu. Assalamualaikum. Kita 5 minit lagi. Walaupun sedikit pun waktu yang Allah bagi kita tenang tu, tak apa. Kita terima. Waalaikumsalam, Kak Syikin. Terima kasih join Batch pagi ni. Kita 5 minit lagi. Sekejap lagi Ali nak sahur. Jadi kita berlima, terima dan memaafkan. I accept and I forgive. Dan orang yang paling aku menerima dan memaafkan adalah diriku sendiri. Boleh? Boleh kita cuba pagi ni. I accept and I forgive. Terima kasih ya Allah. Kita syukur. Kan? Terima kasih Kak Syikin. Cubalah. Cuba kan Kakak cakap. Allah tengok usaha kita.
Tak dapat saat ni, sekejap lagi kita cuba lagi. Tak cuba lagi, kita cuba tengah hari nanti. Petang nanti. Yang penting kita cuba dulu. Boleh? Boleh ya? InsyaAllah. Okay, boleh semua ni. Malaysia boleh semua ni. Tak ingat, Singapura pun boleh. Kak Syikin, terima kasih Kak Syikin. Kan? Saya yakin kita semua ni adalah istimewa di mata Tuhan. Saya sangat bersyukur ditemukan dengan kalian semua. Yang mana saya pernah jumpa di mata, yang pernah saya peluk, saya cium, dia pernah cium, dia peluk saya. Yang tak pernah jumpa, yang ada di sebalik kamera, yang tak ada DP profile pun sebelum ni. Walau siapa pun awak, kalau awak berada di sini, terima kasih. Dan aku bersyukur ya Allah kau temukan orang-orang ini. Ya, cium lipstick merah melekat. InsyaAllah kita doakan bukan sahaja hari esok, kita inginkan saat ini dan saat-saat mendatang akan menjadi lebih baik. Percaya bahawa Allah Maha Kuasa. Tiada yang mustahil di sisi Tuhan. Itu mustahil yang kau nak buat benda ni. Sebab kita yang mustahil, Tuhan tak mustahil. Kun fayakun. Kun fayakun. Maka jadilah. Kita tunggu dengan sabar. Kan? Kita bersyukur dengan setiap apa yang kita temui, insan-insan yang kita jumpai. Walaupun kadang-kadang kita jumpa tu ada yang kita suka, ada yang menyakitkan hati, ada yang comel, ada yang sakit mata boleh tengok. Syukur semua. Syukur semua atas semua yang kita rasai dalam hidup kita. Jemput sahur minum kari telur rebus. Alhamdulillah sedap tu. Jadi 2 minit terakhir ni saya ingin sama-sama, terima kasih Syahnas. Saya nak ucapkan terima kasih yang mana telah join. Saya mohon maaf jika ada sebarang kesilapan dalam perkongsian saja. Terima kasih yang telah berkongsi rezeki. Saya mohon maaf kalau apa pun salah silap saya dengan sesiapa saja. Sama ada semasa saya bercakap ni, untuk hari ini, hari lepas dan akan datang, saya mohon maaf. Saya pun memaafkan segala apa yang telah berlaku lepas, hari ini dan akan datang. Boleh. Dan saya doakan semua, terima kasih Nur Falha. Sama-sama ni, Mia. Nur Fatihah, Allah salah sebut. Terima kasih ya, berkongsi rezeki. Saya bersyukur dan saya doakan semua yang ada kat sini. Semua yang ada di sini, saya doakan. Pertama, saya doakan diberikan kebahagiaan dan ketenangan. Kedua, saya doakan dilimpahkan rezeki dan rahmat. Ketiga, saya doakan dipermudahkan segala urusan. Dan keempat, saya doakan semoga anda dan saya semua dalam kasih sayang Allah selalu. Terima kasih datang. Hingga kita jumpa lagi insyaAllah. Panjang umur kita jumpa lagi. Macam biasa, saya tak tahu bila saya nak live. Jadi jemput tekan follow. Jemput untuk onkan notification. Supaya nanti kalau saya live, anda akan dapat notification. Terima kasih yang mana telah datang, telah hadir. Yang dah tekan like semuanya. Alhamdulillah. Sama-samalah kita bersyukur. Dan kita menerima semuanya. I love you too Kak Syikin. I love all of you. Terima kasih Allah. Terima kasih sahabat. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi nanti Selamat puasa semua. Bye. Assalamualaikum. Love you. Bye. Bye. Assalamualaikum. Take care semua.